Nombor satu, kita nak nyatakan bahawa daripada awal dilihat bahawa Amerika ni dia tidak ikhlas lah dalam soal nak adakan rundingan gencatan senjata, ya. Ianya hanya merupakan delay taktik, ya. Daripada awal lagi Iran cakap, tapi Pakistan merayu dan menasihati dan meyakinkan Iran bahawa biar Pakistan jadi sebagai orang tengah dan mereka akan benar-benar dapat mencapai satu kata sepakat dan mencapai gencatan senjata, ya. Tetapi Iran pada awalnya menolak, tapi akhirnya atas desakan dan rayuan daripada Pakistan dia bersetuju. Tapi daripada awal lagi dia dah skeptikal lah, dan sekarang ini terbukti lah. Dan sebenarnya bukan kali pertama, dah 2 kali 3 kali sebelum ini. Perang ni bermula pada 28 Februari pun di tengah-tengah perbincangan dan juga rundingan. Dan sambil rundingan dilakukan dalam keadaan tempoh 2 minggu yang dikatakan ada gencatan senjata supaya memungkinkan rundingan diadakan, Amerika Syarikat telah hantar dia punya kapal tentera laut untuk Selat Hormuz, buat sekatan di hadapan kepada itu pun pening juga je. Dia nak buat blokade ke atas blokade Iran. Yang blokade ke atas blokade Iran yang sepatutnya tak ada blokade kalau tak ada perang. Blokade atas blokade Iran dengan tujuan supaya blokade diamankan. Susah. Satu dah jadi kelang kabut. Dan tiba-tiba bila China pula hantar kapal dia, Amerika pun dia tersentak. Dia terpaksa lepaskan. Lalu maknanya blokade yang nak dikenakan oleh Amerika pun tak ada makna, tak ada kesungguhan. Dia saja nak acah, nak takut-takutkan Iran, ya. Sedangkan apa yang sedang berlaku sekarang ini ialah satu keadaan yang sangat menguntungkan Iran, kerana dari segi jualan minyak pun dia dapat teruskan, dari segi kutipan tol pun dia dapat, dan ini mengukuhkan kedudukan Iran, dan semakin kelihatan bahawa Amerika ini dah hilang punca. Dah tak tahu apa yang nak dibuat, apa yang dia nak capai pun semua orang teragak-agak. Saya rasa elemen hilang punca itu is the core of the narrative sebenarnya. Because they don't really know what they want. Dan sambil itu Israel pula dia teruskan serangan ke atas Lebanon. Dan Amerika tiba-tiba bersetuju pula dengan Israel bahawa Lebanon itu tidak termasuk dalam gencatan senjata yang 2 minggu ini. Kerana sedangkan Pakistan, kenyataan yang dikeluarkan lebih awal menyatakan dengan jelas bahawa Lebanon adalah sebahagian daripada ada sebut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pakistan. Dan ini pun ditegaskan oleh Iran. Maka bila benda ini dilanggar oleh Israel dan Amerika pula tiba-tiba ikut kehendak Israel, bukanlah tiba-tiba ikut kehendak Israel, maka ianya menjadikan bahawa gencatan senjata yang 2 minggu itu pun dah tidak lagi relevan. Nak duduk, nak runding, nak bincang lagi pun dah tak relevan. Tetapi kita semua kena sedar bahawa yang menyebabkan ianya gagal bukan kerana Iran kerana Israel juga lagi lah dan sebagainya, ataupun tak menghargai keamanan dan kestabilan, tetapi memang yang mengkhianatinya adalah Israel. Dan Amerika Syarikat main ikut kehendak.